Kisah seram hari ini. Like, share dan subscribe. Pelesit. Di sebuah kampung yang sudah lama ditinggalkan, ada sebuah rumah usang yang masih berdiri kukuh di tepi hutan. Orang-orang kampung sekitar sering bercerita bahawa rumah itu dihuni oleh pelesit, makhluk halus yang dahulunya dipelihara oleh seorang bomoh tua yang pernah tinggal di situ. Suatu hari, Azman dan rakan-rakannya yang gemar meneroka tempat-tempat seram nekat untuk bermalam di rumah tersebut. Mereka ingin membuktikan bahawa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Malam itu, ketika mereka sedang berbual di ruang tamu yang penuh dengan sawang, angin mula bertiup kencang walaupun tiada tanda-tanda ribut. Salah seorang rakan Azman, Farid, tiba-tiba merasakan sesuatu mencakar kakinya. Apabila dia melihat ke bawah, hanya kegelapan yang menyelimuti lantai usang rumah itu. "Aku rasa kita patut keluar sekarang," kata Farid. Suaranya sedikit bergetar. Namun sebelum mereka sempat bangun, terdengar suara bisikan halus mengelilingi mereka. Suara itu kedengaran seperti seorang wanita tua yang sedang ketawa perlahan. Lampu suluh yang mereka bawa mula berkelip-kelip sebelum padam sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, Azman merasakan sesuatu merayap di bahunya. Bau hanyir dan busuk mula memenuhi ruang. Tiba-tiba, satu jeritan nyaring bergema dari arah dapur. Mereka semua bertempiaran lari, tetapi Farid terjatuh dan merasakan sesuatu mencengkam kakinya. Apabila Azman menyorot lampu telefon ke arah Farid, mereka semua terpaku. Ada sepasang mata merah menyala merenung mereka dari sudut bilik. Makhluk itu berbentuk seperti seorang wanita tua yang kurus kering dengan rambut mengerbang dan mulut yang tersenyum lebar hingga ke telinga. Dari mulutnya, seekor belalang besar keluar dan terbang mengelilingi mereka. Tanpa berfikir panjang, mereka semua meluruh keluar dari rumah itu. Ketika mereka memandang kembali, mereka melihat wanita tua itu berdiri di serambi rumah, tersenyum dengan matanya yang bersinar merah. Sejak kejadian itu, mereka tidak lagi berani menyebut nama rumah itu. Farid pula mengalami mimpi buruk di mana dalam setiap mimpinya, belalang hitam akan mengelilinginya, berbisik sesuatu yang tidak difahami. Orang-orang tua kampung berkata, jika kau mendengar bunyi belalang berdesir di tengah malam tanpa ada sebarang serangga kelihatan, itu tandanya pelesit sedang memerhatikanmu.